Kenapa emas public gold tak ada dividen? Sebelum anda tanya soalan ni, anda perlu faham sifat emas tu sendiri. Sifat emas ni tidak boleh dicipta. Emas dia tak tumbuh dalam tanah atau tumbuh tunas di sekeliling emas. Jadi secara logiknya, emas ni nilainya kekal sampai bila-bila. Tetapi hakikat ini hanya tertakluk kepada emas fizikal. Jika anda faham sifat emas yang nilainya kekal sampai bila-bila, maka anda akan faham bahawa keuntungan simpanan emas 100% atas sebab kenaikan harga emas itu sahaja. Anda juga perlu faham konsep dividen iaitu keuntungan dari pelaburan. Contoh ASB Datamu Haji, duit simpanan anda digunakan oleh ASB Datamu Haji untuk dilaburkan pada satu tempat dan keuntungan pelaburan tersebut diberi dalam bentuk dividen. Jadi, bagaimana syarikat jual beli emas dapat memberikan dividen dari pelaburan emas? Soalan ini untuk anda. Kaji sebelum anda buat keputusan untuk melabur duit anda. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun Emas Gap di Public Gold, anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. Saya akan bimbing sebaiknya. If you learn something, please comment.